Tak kisahlah korang baru beli iPhone 17 ke ataupun any model kan, jangan guna wireless charger yang sembarangan sebab dia boleh affect korang punya battery health. So nanti aku recommend mana satu power bank yang okey untuk charge korang punya phone yang mahal ni. Jom aku tunjuk. So ni dia guys, jenama yang high quality and trusted, which is Ugreen. This one dia punya magnetic wireless power bank. Kat dalam kotak tu dia ada sediakan dia punya kabel Type-C to Type-C ni juga, and this one dia punya power bank guys. Texture kat bahagian atas ni dia macam matte macam tu tau, so memang takkan lekat korang punya fingerprint. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia macam rubbery, so tak adalah cala ke phone korang masa korang tengah charge nanti. Kabel ni dia boleh jadikan tempat pemegang macam ni juga tau, and aku suka sebab dia macam magnetic tau. Kalau kita tarik kan, lepas tu kita nak simpan, dia akan melekat pada kedudukan dia tu. Lepas tu kalau korang nak tambah kabel kan, nak charge device lain pun boleh juga. Kau boleh cucuk je dekat bahagian sini, and dia ada satu button dekat situ. Kalau korang tekan, dia akan display level bateri yang daripada power bank ni dekat dia punya screen yang kecil tu. Untuk dia punya kapasiti power bank ni dia ada 10,000 mAh, and kalau korang charge wireless macam ni dia boleh support sampai 25 watt wireless charge. Tapi kalau guna kabel dia boleh pergi sampai 30 watt. Dia punya MagSafe ni not bad, kuat juga. Kau tengok dia memang mencengkam, phone korang tu memang tak akan jatuh. This one pula dia punya 2-in-1 magnetic wireless charger. Yang ni sesuai untuk nak letak dekat atas meja kan, jadikan as a desktop charger. So macam biasa kat dalam kotak tu dia ada dia punya charger tu sendiri. Lepas tu dia ada sediakan dia punya kabel juga kat dalam tu. This one bahagian depan dia ada logo Ugreen kat situ. Lepas tu dekat belah tepi ni dia ada USB port untuk korang nak charge device lain, and then belah satu lagi tu dia ada USB-C untuk yang in punya. Charger ni dia boleh buka macam ni tau. Lepas tu dekat bahagian atas ni kau boleh charge phone korang macam ni. Dia boleh support 25 watt MagSafe untuk charger macam ni. And dekat bahagian bawah tu korang boleh charge korang punya AirPod. Lepas tu kalau nak charge device lain, kau boleh cucuk je kabel dekat port yang dekat sebelah tu, and kau boleh charge 3 device at the same time. So ingat guys, jangan guna wireless charger yang sembarangan. Pastikan guna yang high quality macam yang Ugreen ni.